Aplikasi TH Who's Judge tampil dengan ciri yang lebih komprehensif bagi memastikan jemaah haji mendapat akses navigasi yang lebih tepat dan pantas. Peta interaktif hasil inovasi digital Lembaga Tabung Haji itu dapat membantu jemaah menjejaki lokasi maktab penginapan di Makkah, Madinah dan Masyair sekaligus mengurangkan risiko tersesat. Pengarah Operasi Maktab Muhammad Fahmi Kamarudin menjelaskan aplikasi komprehensif ini merupakan peneman setia jemaah yang menghimpunkan segala maklumat kritikal hanya di hujung jari. Melalui aplikasi TH Hujjaj, ciri terbaru ini turut dilengkapi checkpoint yang jelas bagi membantu jemaah yang terpisah daripada kumpulan untuk kembali ke maktab masing-masing dengan lebih tenang. Lebih praktikal, jemaah hanya perlu mengimbas kod bar pada lencana pengenalan diri bagi membolehkan aplikasi tersebut memaparkan lokasi penginapan secara automatik dan tepat. Pada tahun ini kita telah membangunkan TH Hujjaj yang lebih komprehensif yang dapat membantu jemaah haji untuk mengetahui itinerary, agenda ataupun informasi yang terkini semasa di Tanah Suci. So untuk tahun ini kita telah masukkan peta interaktif yang dibangunkan oleh Jabatan Haji ke dalam TH Hujjaj dan mereka jemaah haji boleh menyemak peta tersebut untuk memastikan keberadaan semasa di Makkah, di Masyair dan juga di Madinah, insya-Allah. Jelas beliau, isu jemaah tersasar sentiasa menjadi cabaran besar pihaknya, lebih-lebih lagi selepas menunaikan umrah pertama. Selain itu, TH Hujjaj turut menyediakan rujukan panduan ibadat, e-type untuk rujukan fatwa dan persoalan ibadat serta kemudahan live chat bagi bimbingan pantas. Ia turut dilengkapi jadual penerbangan, jadual pergerakan jemaah di Tanah Suci, informasi cuaca serta nombor telefon pusat panggilan TH. Cara digunakan, kita akan dapat lencana. Di lencana jemaah ada barcode. Kita boleh gunakan phone kita untuk scan barcode dan dari situ kita akan auto ticket untuk install program dalam phone. Jadi bukan semua orang boleh install dan dia bukan boleh login banyak. Maknanya kalau kita dah scan sekali, kita je boleh buat. Maknanya kalau anak kita ataupun orang lain cuba scan, dia satu login sahaja. Aplikasi mesra pengguna ini boleh dimuat turun di Apple App Store dan Google Play Store.